Nama saya Hafiz Arif. Saya telah sertai bisnes ni pada tahun 2014 lagi. Masa tu memang saya mencari satu peluang bisnes yang boleh saya buat untuk saya nak tambah pendapatan lah. Nah, jadi satu cerita, ada satu kawan saya ni, dia approach saya tentang bisnes SIM card dekat Facebook. Jadi masa tu saya mulalah study detail lagi tentang bisnes SIM card. Jadi lepas saya study, saya nampak bisnes ni cukup berbeza dengan bisnes-bisnes lain yang saya pernah buat sebelum ni. Yang pertama, modal tak adalah besar mana. Untuk saya nak start bisnes ni, modal paling tinggi pun lebih kurang dalam RM100. Yang kedua, produk dia tu adalah SIM card. SIM card ni semua orang pakai. Jadi kita nak perkenalkan kepada orang tu tak perlu nak cerita banyak, sebab orang memang dah sedia tahu barang yang orang memang pakai. Kerja kita jadi pengguna SIM card ni, kemudian kita recommendkan SIM card ni kepada orang lain. Dia macam konsep affiliate. Jadi bila orang tu guna dan dia lakukan top up, company dapat untung, company akan berkongsi keuntungan tu dengan kita. Yang bagusnya, tiap kali dia top up, tiap kali itulah company akan berkongsi keuntungan. Orang guna handphone ni lama bang. Jadi bayangkan kalau 10 tahun dia guna handphone, dia top up SIM card Tonwa tu, 10 tahun kita akan terus dapat. Apa yang uniknya, dia nak top up, dia tak payah cari kita. Dia boleh top up dekat mana-mana saja. Jadi untuk customer tu nak repeat order, kita tak perlu berurusan dengan dia. Kebiasaannya bila kita nak dapat untung, kita kena kerja. Tapi dalam bisnes ni, kita tak payah kerja, tapi kita tetap dapat untung juga selagi mana orang tu terus pakai produk kita. Kita perkenalkan kepada dia SIM card tu sekali je, tapi dia pakai bertahun-tahun kita dapat income. Yang ini sangat unik. Masa tu saya terus jumpa kawan saya terus daftar lah, tak fikir banyak. Apa benda gila yang saya buat? Dalam masa 1 tahun, saya hanya fokus buat bisnes ini saja. So saya ingat lagi, bulan pertama saya dapat income RM53.30. Bulan kedua RM180. Bulan ketiga lebih kurang dalam RM400. Masa tu memang struggle lah. Dalam masa setahun, Alhamdulillah, income tu cecah RM8,000 sebulan lah, RM8,000 lebih. Masa tu saya Alhamdulillah gunakan duit tu 100% untuk kahwin. Dan masuk tahun kedua, rezeki saya lagi murah. Income saya cecah RM32,000 sebulan. Masa tu simpanan pun dah ada. Kemudian saya beranilah nak berhentikan kerja isteri saya. Dapatlah beli sebuah kereta. Saya ingat lagi, BMW second hand. Itu kereta pertama saya. Kalau tak sebelum ni saya pinjam kereta isteri saja, kereta Myvi. Sehingga pada tahun yang ke-6, rezeki saya muncul-curah dalam bisnes ni. Pendapatan saya cecah lebih RM100,000 sebulan. Walaupun kita kata jual SIM card je, tapi income dia boleh jadi besar tau guys. Bukan saja besar tapi dia repeatable. Setiap bulan tu kita tetap dapat income. Sebab apa? Sebab orang terus top up. Kita tak boleh nak halang benda tu. Jadi dengan rezeki yang Allah bagi ni, macam-macam benda lah saya dapat buat. Saya dapat berhentikan kerja mak ayah saya, bawa pergi haji, pergi luar negara, macam-macam lagi lah guys. Tapi yang paling penting, saya dapat nikmat masa, nikmat bersama dengan keluarga, dan saya dapat nikmat menyimpan duit, bebas lah daripada sebahagian hutang. Jadi dulu masa saya kerja, saya tak boleh merasa semua benda ni. Dapat memberi manfaat kepada ahli keluarga terdekat, beri peluang pekerjaan, membantu untuk agama dengan negara saya juga. So banyaklah manfaat yang saya dapat daripada bisnes ni. So apa saya nasihatkan kepada semua, teruskan buat bisnes ni. Kalau nak berjaya, konsisten saja buat pendaftaran. Itulah kunci utama dia, macam mana tuan-tuan nak dapat komisen yang banyak. Dan pada masa yang sama, bila kita aktif buat pendaftaran tu, jangan lupa niat kita untuk bantu mereka sekali. Mana yang nak tambah pendapatan, kita tunjukkan jalan dalam bisnes ni. Mana tahu daripada bisnes ni mereka dapat keluar daripada kemiskinan, dapat keluar daripada kesusahan. Satu amal jariah untuk kita. So di samping kita fokus mencari wang, kita juga fokus juga untuk ukhrawi kan. So bila niat kita ikhlas, insya-Allah duit tu dia datang dengan sendiri.